Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum ila hadha al-basil mubashir. Ini soalan SPM ke? Yang ini adalah salah satu contoh soalan SPM. Hadha namuzaj min namaziji su'alu hadha namuzaj min namaziji as'ilati SPM. Ini adalah contoh daripada soalan SPM. Kaifa halukum jami'an? Wa min aina tushahiduna hadzal bas? Hadza namuzajun min namadhiji as'ilati ikhtibari SPM. Mislu hadza as-su'al qad yakhruju fi ikhtibari SPM. Assalamualaikum salam. Okay. Macam mana kita mau cakap? Soalan ini mungkin keluar. Soalan seperti ini mungkin keluar dalam SPM. Macam mana kita nak cakap ayat tersebut dalam bahasa Arab? Macam mana kita nak buat ayat tersebut dalam bahasa Arab? Soalan seperti ini mungkin keluar dalam SPM. Jadi kita katakan mislu hadza su'al qad yus'al fi ikhtibari SPM. Ini paper berapa? Ini paper 1. Bahasa Arab ada 2 paper. Satu bertulis, satu lagi bertutur. FYPP. Jules Chu. Siapa Jules Chu? Man anta ya Jules Chu? Nantazirul akharin. Kita tunggu yang lain qabla an nabda, sebelum kita bermula. Mohon share tips untuk ujian lisan nanti. Tips. Ujian lisan. Ujian lisan ada 3 section, 3 soalan. Yang bahagian pertama tu, 5 markah tu, wajib dapatkan 5 ke semuanya. Perkenalkan diri kan, yang tu kasi dapat 5/5 lah. Kaifa haluka, masmuka, aina taskunu. Yang tu mesti dapat 5/5. Semoga maju jaya di KK. Dari Sepagaya kah? Okey, jom kita mulakan membina insya bagi poster yang anda nampak di skrin. Sebelum kita mula, suara jelas. Hal as-sautu wadihun? Iya. Ahlan wa sahlan bika. Hal as-sautu wadihun? Jelas. Okey, kalau kita bahasa Arab hiwar untuk persendirian dan yang bersekolah sama ke tarikhnya. Bahasa Arab hiwar untuk persendirian. Kalau calon persendirian lain kan? Lain. Wadih. Untuk bahasa Arab persendirian, pengalaman saya,
calon persendirian. Calon persendirian akan berhubung dengan pejabat pendidikan daerah. Pegawai mejanya nanti dia akan bagi tarikh ujian untuk calon persendirian. Okey? Okey, sebelum kita mula untuk yang lisan tadi tu, untuk yang lisan kena banyak berlatih lah, berlatih. Guru-guru anda mesti selalu bagi latihan kan, buat latihan dalam kelas. Jangan menghayal semasa latihan tersebut bagi tumpuan. Sebab yang memberi markah nanti guru anda juga. Al-mushkilatu hiya ba'du tullab la yantabihuna ila asy-syarhi. Ba'du tullabi la yantabihuna ila syarhil muallim. Masalahnya kadang-kadang beberapa orang murid ni, sebahagian, semasa guru menerangkan dia tidak bagi perhatian, dia menghayal. Hadhihi hiya al-mushkilah. Hadhihi hiya mushkilatu syababina al-yawm. Okey. Sekejap ah. Okey. Okey, kita tengok poster yang dipaparkan di skrin. Okey, kita baca dulu dari atas. I'lanu al-yawmir riyadi. I'lanul yawmir riyadi. I'lan yawmir riyadi, hari sukan. Tasurul madrasatu an tu'lina an iqamatil yawmir riyadi li jami'it tullabi wat talibat. Tasurul madrasatu an tu'lina an iqamatil yawmir riyadi. Sekolah, al-madrasatu sekolah, tasurru, merasa sukacita. Sukacita. Tasurru, sukacita, gembira. Tasurul madrasatu, sekolah merasa sukacita untuk mengiklankan tentang penganjuran, iqamah, penganjuran yaumir riyadi, hari sukan, li jami'at tullabi wat talibat, untuk semua murid-murid dan untuk semua murid-murid lelaki dan murid-murid perempuan. Jadi iklan ini tentang hari sukan, yaumur riyadi. At-tafasilu kama yali. Perinciannya, tafasil, perincian kama yali, seperti berikut. Tarikh 15 Mei 2026. Al-makan. Al-makan bermaksud tempat. Mal'abul madrasah, padang sekolah. Al-makan, padang sekolah. Al-ansyitah, aktiviti yang ada semasa hari sukan itu. Sibakul jaryi. Kedua, kuratul qadami. Ketiga, qafzut tawil. Dan yang keempat, qafzul ali. Apakah aktiviti-aktiviti yang ada semasa hari sukan? Sa'iduni fi tarjamati hadhil ansyitah. Bantu saya terjemahkan al-ansyitah ini, 4 ansyitah yang ada. Yang pertama, sibakul jaryi. Apa sibakul jaryi? Ayyuhal ikhwa wal akhwat. Apakah itu sibakul jaryi? Ma ma'na sibakul jaryi? Okey, sibaku lumba. Al-jaryi lari. Okey. Lumba lari, sibakul jaryi, lumba lari. Kedua, kuratul qadami. Ma makna kuratul qadami? Apa itu kuratul qadami? Makanan ke dia? Okey, kuratul qadami, bola sepak. Jadi aktiviti yang pertama sibakul jaryi, lumba lari. Kedua, kuratul qadami. Yang ketiga, qafzut tawil. Qafzut tawil. Man ya'rif ma makna qafzut tawil? Apa itu qafzut tawil? Siapa tahu qafzut tawil? Qafzu maksud dia lompat.
Tawil maksud dia panjang, lompat jauh. Lompat jauh, lompat panjang, lompat jauh. Dan yang terakhir, qafzul ali. Qafzu maksud dia lompat. Kalau al-ali, ali. Lompat tinggi, lompat tinggi. Qafzul tawil, qafzul ali. Lompat jauh, lompat tinggi. Okey. Seterusnya al-hadaf. Al-hadaf maksud dia tujuan, objektif. Objektifnya adalah tasji'u tullabi ala mumarasatir riyadah. Menggalakkan murid-murid, menggalakkan pelajar-pelajar, tasji' menggalakkan pelajar-pelajar ala mumarasatir riyadah, untuk bersukan. Dan yang terakhir al-musyarikun. Al-musyarikun bermaksud participants, peserta-peserta. Siapakah peserta-peserta? Jami'u tullabi wa talibatil madrasah. Ke semua murid-murid lelaki dan murid-murid perempuan. Okey, last sekali, lima zidin minal ma'lumat yurjal ittisalu bi muallimir riyadah. Untuk maklumat lanjut, lima zidin minal ma'lumat, untuk maklumat lanjut, yurjal ittisal bi muallimir riyadah. Anda diminta berhubung dengan muallimir riyadah, guru sukan. Okey, jom kita tulis. Jadi macam biasa, macam mana kita mau mulakan kita punya ayat? Kita katakan gambar ini bercakap tentang hari sukan. Haza rasmul bayani, bercakap tentang yatakallamu an. Kesarin balik, an al-yaumi ar-riyadi. Hadza rasmul bayani yatakallamu an al-yaumi ar-riyadi, di sekolah kami. Fi madrasatina. Hadza rasmul bayani yatakallamu an al-yaumi ar-riyadi fi madrasatina. Gambar ini bercakap tentang hari sukan di sekolah kami. Okey, qabla an uwasil, sebelum saya sambung, perlu saya besarkan lagi kah? Okey, kalau perlu saya besarkan, bantu saya, maklumkan saya. Hadza rasmul bayani yatakallamu an al-yaumi ar-riyadi fi madrasatina. Petaminda gambar ini bercakap tentang hari sukan di sekolah kami. Okey, kemudian kita cerita tentang maklumat yang pertama, tarikh. Jadi kita susun ayat kita. Diadakan program sukan ini pada 15 Mei 2026. Bagaimana kita membuat ayat diadakan program ini? Macam mana kita membuat ayat begitu? Diadakan dalam bahasa Arab. Diadakan. Yuqamu. Diadakan. Yuqamul barnamaj. Diadakan program pada 15 Ogos. 15 Ogos kah? 15 Mei. 15 Mei 2026. Mim maksud dia Masihi. Yuqamul barnamaju fi 15 Mei 2026 Masihi di padang sekolah. Sambung terus. Fi mal'abi al-madrasah. Okey. Jadi kita sudah sebut dua maklumat yang diminta, tarikh dan juga tempat. Jadi ingat ni perkataan bentuk-bentuk ayatnya ni. Yuqamu bermaksud diadakan. Okey. Kemudian kalau kita mau sambung dengan nama tempat, venue, pastikan ada harful jar fi.
Fi bermaksud di. Yuqamul barnamaju fi 15 Mei 2026 Masihi fi Mal'abil Madrasah, di padang sekolah. Okey. Jadi kita sudah sentuh dua tafasil. Tafasil yang ketiga pula. Ataupun kita cerita pasal tafasil yang terakhir ini, al-musyarikun, peserta-peserta. Jadi ayat kita katakan menyertai di dalam program ini semua pelajar-pelajar lelaki dan pelajar-pelajar perempuan. Menyertai dalam bahasa Arab apa? Menyertai. Wa maksudnya dan, menyertai. Wa yusyariku. Wa yusyariku, dan menyertai. Wa yusyariku fihi. Fihi. Fi maksudnya pada. Kita sambung dengan hi, padanya. Menyertai padanya, yang ini program ini. Salin balik. Jami'u at-tullab at-tullabi wa at-talibati. Wa yusyariku fihi jami'ut tullabi wat talibati. Jadi bentuk ayat yang kita kena ingat sini, yang anda kena ingat ini. Wa yusyariku fihi. Ataupun wa yusyariku. Kena ingatlah. Selepas ni saya akan keluarkan satu lagi soalan. Di situ anda pula buat ayatnya. Jadi kita sudah sentuh 3 tafasil. Tarikh sudah, makan sudah, al-musyarikun juga sudah. Sekarang kita sambung dengan aktiviti pula. Jadi ayat kita berbunyi, dan di antara aktiviti yang ada, ataupun di antara aktiviti yang penting, di antara aktiviti yang penting, di antara, macam mana membuat ayat bahasa Arab? Di antara. Kita akan mulakan dengan harful jar, min. Kita tambah huruf wa bermaksud dan. Wa min, dan di antara aktiviti yang penting. Wa min ahammi al-anshitah. Wa min ahammil anshitati fi zalikal yaumi, pada hari tersebut, pada hari itu. Fi zalikal yaumi. Wa min ahammil anshitati fi zalikal yaumi ialah hiya. Lepas tu sebutkanlah keempat-empat aktiviti tersebut. Salin balik. Sibakul jari. Kemudian wa kuratul qadami. Wa kuratul qadami. So, tambah lagi wa. Apa tadi? Wal qabzu tawil. Wal qabzu at-tawil. Salin lagi. Wal qabzul ali. Okey? Okey. Wa min ahammil anshitati fi dhalikal yaumi hiya sibakul jari wa kuratul qadami wal qabzut tawil wal qabzul ali. Kenapa guna hiya? Kerana anda tengok di sini berapa nih? 1 2 3 4. Banyak kan? Jadi kita guna hiya. Kalaulah contoh aktiviti yang ada tu satu saja. Sibakul jari saja. Kan? Jadi kita akan guna di sini huwa. Tapi kalau lebih banyak, kita guna hiya. Okey, mana bentuk ayat yang anda kena ingat? Ini. Wa min ahammil anshitah. Mau buat ayat
Di antara. Di antara. Kita akan guna harful jar min. Di antara faedah. Min fawaidi. Di antara keburukan min masawi'i. Min masawi'a. Min fawaida. Kalau mau buat ayat di antara, min. Gunakan min. Okey, sambung lagi. Jadi kita sudah sebut tarikh sudah, makan sudah, musyarikun sudah, ansyitah sudah. Jadi yang terakhir, al-hadaf. Tujuan. Tujuan. Ayat kita, tujuan program ini bertujuan untuk. Bagaimana membuat ayat tersebut? Program ini bertujuan untuk. Kita guna al-hadafu ni. Al-hadafu ni. Al-hadafu, ubah dia ke bentuk fi'al, kata kerja. Kalau dia dalam bentuk kata kerja, dia akan jadi wa, maksud dia dan yahdifu. Okey, yahdifu. Yahdifu. Al-hadafu kata nama. Yahdifu kata kerja. Wa yahdifu. Bertujuan program ini. Wa yahdifu hazal barnamaj. Yahdifu hazal barnamaj ila. Okey, ingat harful, kalau fi'il yahdifu, dia mesti partner dengan ila. Yahdifu ila. Okey. Yahdifu ila. Yahtammu bi. Yusa'idu ala. Yushajji'u ala. Yatakallamu an. Okey. Jadi kalau yahdifu ila. Wa yahdifu hadzal barnamaj ila, salin balik. Tasji'i at-tullabi ala mumarasatir riyadah. Okey. Jadi bentuk ayat yang anda kena ingat ialah yahdifu hadzal barnamij ila. Okey. Al-hadafu kata nama, yahdifu kata kerja. Wa yahdifu hadzal barnamij ila tasji'it tullabi ala mumarasatir riyadah. Berapa patah perkataan sudah ni? Cuba kita kira. Saya rasa lebih dari 40 sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lebih daripada 40 patah perkataan sudah. Okey, boleh lagi kita tambah perkataan. Kita salin balik yang di bawah tu. Salin balik. Walimazidi. Untuk maklumat tambahan. Walimazidi minal maklumat. Salin balik. Yurjal ittisalu. Yurjal ittisalu. Bi muallimir riyadah. Bi muallimir riyadah. Kalau anda buat karangan macam ni, 9/10 ataupun 10/10. Okey, jom kita baca dari awal. Hadzal rasmul bayani yatakallamu an al-yawmir riyadi fi madrasatina. Yuqamul barnamaju fi 15 Mei 2026 Masihi fi mal'abil madrasah. Wa yushariku fihi jami'ut tullabi wat talibat. Wa min ahammil anshitati fi dhalikal yawmi hiya sibakul jaryi wa kuratul qadami wal qafzut tawil wal qafzul ali. Wa yahdifu hadzal barnamaj ila tasji'at tullabi ala mumarasatir riyadah. Wa limazidin minal ma'lumat yurjal ittisalu bi muallimir riyadah. Okey. Jadi anda sudah berjaya menyusun maklumat yang diberi di dalam bentuk
Al-Insya karangan. Dan sebenarnya benda ni kalau kamu mahir, kalau anda mahir benda ni, semasa ujian lisan nanti sama juga. Sebab ujian lisan soalan kedua, ujian lisan kan soalan kedua, dia berikan maklumat. Dia berikan maklumat. Maklumat yang diberi boleh jadi peta minda, boleh jadi iklan seperti ini, poster seperti ini. Jadi, kalau kamu mahir benda ni, automatik semasa ujian lisan pun kamu mahir juga. Nak tanya, tasji' tu dalam bentuk fi'il apa? Itu bukan fi'il, itu masdar. Okey? Ini masdar. Ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Tasji' ni dia bukan fi'il, dia masdar. Kata imbuhan. Betul kata imbuhan. Okey, bagi yang belum screenshot, boleh screenshot. Kata terbitan. Jadi sekali lagi ya, ayat-ayat yang saya tandakan ni, set dalam minda kamu. Bagaimana membuat ayat diadakan program pada. Kamu kena ingat sudah, yuqamul barnamaju fi. Bagaimana membuat ayat program diadakan di tempat sekian. Ingat fi, gunakan fi. Yuqamul barnamaju fi mal'abil madrasah. Okey, bagaimana membuat ayat menyertai dalam program ini. Gunakan fi'il yusyariku. Menyertai. Al-musyarikun peserta. Yusyariku dia punya kata kerja, menyertai. Okey, seterusnya bagaimana membuat ayat di antara aktiviti-aktiviti. Di antara kebaikan-kebaikan, di antara keburukan-keburukan. Ingat bentuk ayat, gunakan harful jar min. Okey. Seterusnya, bagaimana membuat ayat objektif ataupun tujuan daripada program. Al-hadafu ubah kepada bentuk kata kerja, yahdifu. Kemudian kalau yahdifu mesti ada ila, yahdifu ila. Yahdiful barnamaju ila. Salin balik daripada apa? Daripada soalan. Okey, faham? Boleh fahamkah? Biasanya live jam berapa? 9. Okey, yang seterusnya ni, saya akan beri satu soalan. Bantu saya, ataupun anda sendiri bincang di situ di live, di komen tu. Buat ayatnya, okey? Saya keluarkan soalan yang baru. Sebentar. Okey. Okey. Esok ajar apa? Esok tak tahu lagi. Kalau saya ada masa free, saya buat live. Assalamualaikum. Sin kos. Waalaikumsalam. Okey? Cuba kamu buat sendiri. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Mukhayyamul Arabi. Al-Mukhayyam. Apa maksud Al-Mukhayyamul Arabi? Al-Mukhayyamul Arabi maksud dia perkemahan. Mukhayyam, perkemahan. Arabi, bahasa Arab. Apa terjemahannya? Al-Mukhayyam Arabi.
Bantu saya terjemahkan mukhayyam Arabi. Mukhayyam Arabi, perkemahan. Perkemahan Arabi. Perkemahan bahasa Arab. Biasa saya nampak di Semenanjung selalu buat mukhayyam Arabi. Okey, jam'iyatu, kita baca dia punya maklumat. Jam'iyatu al-lughatil Arab, perkemahan bahasa Arab. Ya, kem bahasa Arab. Mukhayyam Arabi, kem bahasa Arab. Jam'iyatul lughatil Arabiyyah satuqimul mukhayyam al-Arabi litullabis sanatir rabi'ah. At-tafasili li hadzal barnamij kal'ati. Jam'iyatul lughatil Arabiyyah, persatuan bahasa Arab. Satuqimul mukhayyam al-Arabi, akan mengadakan kem bahasa Arab. Litullabis sanatir rabi'ah, li bermaksud untuk pelajar-pelajar tingkatan 4. At-tafasilu li hadzal barnamij kal'ati. Detail, tafasil, detail, perincian. Perincian program ini seperti yang berikut. Apa perincian dia? Yang pertama, tarikh. Tarikh dia 19 Ogos 2024 sehingga 21 Ogos 2024. Al-makan, qa'atul madrasah. Al-anshita, aktiviti. Ilqa'us sya'ri. Kedua, masrahiyah. Ketiga, hiwar. Dan yang terakhir, kalam jama'i. Ilqa'us sya'ri bermaksud syair, menyampaikan syair. Masrahiyah, teater. Hiwar, dialog. Kalam jama'i, choral speaking. Choral speaking, apa dalam bahasa Melayu dia? Ucapan berirama. Rusum, apa maksud rusum? Ada yang tahu apakah maksud rusum? Man yutarjim lana. Rusum, apa maksud rusum? Ya, bayaran, yuran. Fee, yuran. Yuran dia? Berapa yuran dia tu? 15 ringgit. Okay, limazidin minal ma'lumat yurjal ittisal bisikratir jam'iyatil lughatil arabiyyah. Untuk maklumat lanjut, diminta berhubung dengan sekretariat Kelab Bahasa Arab. La tansa mau'idana. Jangan lupa temu janji kita. La tansa mau'idana. Okey, buatkan saya ayat. Gambar ini bercakap tentang mukhayyam Arabi. Susun ayatnya. Jadi susun. Haza. Mana haza? Okey. Haza ar-rasmul bayani yatakallamu an al-mukhayyamil Arabi. Al-mukhayyami al-Arabi. Kenapa saya baca mim tu? Kenapa saya baca mim ni? Kenapa saya tulis baris bawah? Trial hari tu senang, tapi soalan petikan susah. Trial negeri mana tu? Okey, kenapa saya jadikan dia majrur? Ya, sebab tengok ni, an ni adalah salah satu daripada harful jar. Harful jar. Perkataan selepas harful jar mesti majrur, mesti baris bawah. Mukhayyami. Okey ya. Jadi nanti kalau keluar soalan ni di soalan petikan, ada kan soalan meminta bariskan kalimah tu. Jangan miss markah di situ. Hadza rasmul bayani yatakallamu an al-mukhayyamil Arabi. Coba. Hadza rasmul bayani yatakallamu an al-mukhayyamil Arabi. Kalau kita berhenti di Arabi macam gantung pula kan?
kita tambah lagi belakang dia. Hadza rasmul bayani yatakallamu an al-mukhayyamil arabi. Sambung terus. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 4. Itu labis sanati ar-rabi'ati. Itu labis sanati ar-rabi'ati. Di salah sebuah sekolah. Fi salah sebuah sekolah. Fi ihda salah sebuah. Fi ihdal madaris. Fi ihdal madaris as-sanawiyah. Okay. Hadza rasm. Kalau gantung ayatnya, tolak markah kah? Untuk bahasa Arab ni, penandaan dia, setakat pengalaman saya pernah ikut menanda, bahasa Arab ni dia mahu melihat murid tu menulis. Kalau ayat gantung, grammar salah untuk bahagian karangan, untuk penandaan bukanlah satu benda yang dititik beratkan. Al-muhim, yang penting murid calon SPM tu menulis. Jadi kalau gantung pun tidak ada masalah juga sebenarnya. Okey, hadza rasmul bayani yatakallamu an al-mukhayyamil arabi litullabis sanati rabi'ah fi ihdal madaris as-sanawiyah. Gambar ini bercerita tentang kem bahasa Arab untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 di salah satu sebuah sekolah. Okey, kita sambung. Diadakan kem pada 19 Ogos 2024 sehingga 21 Ogos. Bagaimana buat ayatnya tu? Bantu saya tulis ayatnya. Tulis dalam Rumi pun tiada masalah. Diadakan program pada 19 Ogos. Macam mana buat ayatnya? Tulis di ruangan komen. Sa'iduni ayyuhal ikhwatu wal akhawat. Buatkan ayatnya. Diadakan program. Diadakan. Taqumu hadzal mukhayyam. Jadikan dia fi'il majhul. Diadakan. Taqumu fi'il lazim. Jadikan dia fi'il majhul. Tuqimu sama juga. Taqumu, tuqimu masih fi'il lazim. Jadi ingat, fi'il majhul silibus tingkatan 4. Huruf kedua akhir baris atas. Okey? Okey, yuqamu. Wa tambah wa dan supaya berhubung ayat sebelum dengan selepas. Wa yuqamu. Wa yuqamu dan diadakan. Wa yuqamu hadzal wa yuqamul mukhayyam wa yuqamul mukhayyam. Tak payah lawa. Yuqamu al mukhayyam bila yuqamul mukhayyam daripada min. Daripada 19 Ogos sampai 21 Ogos kan. Jadi guna min. Min 19 Agustus 2024 sehingga ila 21 Agustus. Okey. Yuqamul mukhayyamu min 19 Agustus 2024 ila 21 Agustus 2024 di Dewan Sekolah. Okay, kita sambung terus maklumat pasal maklumat yang pertama dan yang kedua. Hatta tak boleh ke? Boleh. Boleh. Min 19 Agustus hatta 21 Agustus. Boleh. Sambung terus di Dewan Sekolah. Fi
qa'atil madrasah. Okey. Okey, kita sambung dengan tafasil yang ketiga pula, iaitu al-anshitah, activity. Activity. Di antara activity. Siapa masih ingat macam mana membuat ayat di antara activity? Wa min ahammil anshitati, di antara aktiviti di perkemahan di kem bahasa Arab ini, fi hazal mukhayyam wa min ahammil anshitati fi hadzal mukhayyam hiya, salin balik, ilqa'us syi'ri. Yang kedua apa? Wal masrahiyah. Apa lagi? Wal hiwar. Apa lagi? Wal kalamul jama'i. Okey. Min ahamil ansyitah. Min ayyi. Boleh tak min ayyi? Di mana mahu letak min ayyi? Di mana nak letak min ayyi? It's one syazani. Okey, wa min ahammil ansyitati fi hadzal mukhayyami hiya ilqa'u syi'ri wal masrahiyah wal hiwar wal kalamul jama'i. Okey. Sebelum kita sambung, kita tambah sikit dengan aktiviti i'rab boleh? Haza di sini, haza di sini, kalau di i'rab dia sebagai apa? Ada yang boleh i'rab? Haza dalam ayat ni kalau di i'rab dia jadi apa? Khammin. Cuba teka. Okey, ada yang boleh jawab? Haza dalam ayat ni dia kedudukan dia sebagai apa? Okey, dia isim isyarah, betul? Isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli jarrin isim majrur. Naam. Haza adalah isim isyarah yang mabni di dalam kedudukan, dia dalam kedudukan majrur sebab sebelum dia fi. Semasa saya SPM dahulu, ada soalan i'rab pasal isim isyarah. Tapi untuk SPM zaman sekarang ni saya perhatikan tidak ada sudah. Ini macam satu kerugian jugalah. Kami belajar isim isyarah, isim mausul zaman saya SPM. Isim isyarah, isim mausul, mabni. Kami belajar benda tu. Zaman sekarang sudah tidak ada. Okey, al-mukhayyam pula. Al-mukhayyam pula sebagai apa? Fi harful jar. Haza isim isyarah. Dalam masa yang sama dia adalah isim majrur. Okey. Al-mukhayyam pula. Al-mukhayyam pula adalah badal. Badal. Okeylah, itu sebenarnya tidak ada kaitan. Susah pula kan? Okey, kita sambung. Nanti kalau kamu ambil bahasa Arab di peringkat universiti, dapatlah belajar benda-benda tu dengan detail. Di peringkat SPM dia basic saja, pengenalan. Okey, tarikh sudah, makan sudah, ansyitah sudah, rusum. Bagaimana membuat ayat rusum? Yuran. Okey, ayatnya berbunyi. Idea ayatnya berbunyi. Untuk ke semua peserta, untuk membayar yuran RM15. Ke atas semua peserta. Ke atas semua peserta. Bagaimana membuat ayatnya? Ke atas, wa'ala.
Semua. Wa ala jami'i. Wa ala jami'i al-musyarikin. Semua peserta-peserta. Bentar ya. Wa ala jami'al musyarikin untuk membayar. Anak SPM Bahasa Arab 2020. Soalan Arab ni dikatakan favorite. Ya. Siapa yang mahir Arab tu maksud dia mahir, hebat bahasa Arab. Bagi yang mahir Arab maksudnya dia hebat bahasa Arab. Dia boleh menerangkan. Orang yang mahir Arab ni maksudnya dia boleh menerangkan perkataan ini fi'il, perkataan ini isim. Perkataan ini adalah harful jar. Orang yang mahir Arab maksudnya dia mengenal pasti ke semua jenis-jenis perkataan. Jadi dia hebatlah. Okey, ke atas semua peserta wa ala jami'il musyarikin untuk membayar. Ai yadfa'u, untuk membayar. Ai yadfa'u. Gunakan tambahan apa dipanggil sini ya? Masdar muawwal. Ai yadfa'u. Untuk membayar RM15. Ai yadfa'u rusuman. Membayar yuran 15 ringgit. Untuk menyertai program yang menarik ini. Lil musyarakati. Lil musyarakati fi hazal al-barnamaj ar-ra'i'. Wa 'ala jami'il musyarikin an yadfa'u rusuman 15 ringgit lil musyarakati fi hadzal barnamaj ar-ra'i'. Okey. Kemudian, jadi kita sudah sebut ke semua maklumat, keempat-empat maklumat yang diberikan. Kita sudah jadikan dia di dalam bentuk karangan. Last kali kita tulislah balik di bawah tu. Supaya perkataan anda bertambah banyak. Walimazidin, salin balik. Walimazidin minal ma'lumat. Okay. Yurjal ittisal bisikratir jam'iyah persatuan. Kalau jumu'ah, jam'iyah persatuan. Kalau jumu'ah, Jumaat, jam'iyatil lughatil arabiyyah. Lil musyarakah atau li musyarakah. Kita tengok. Wa ala jami'il musyarikin ay yadfa'u rusuman 15 ringgit lil musyarakati. Li musyarakati boleh, lil musyarakah pun boleh. Li musyarakati boleh, lil musyarakah pun boleh. Sekretariat. Sekretir. EJK lah maksud dia. Okey. Qabla an nakhtimu hadzal bas, sebelum kita tutup live ini, jom kita baca sekali lagi. Hadzal rasmul bayani yatakallamu an al-mukhayyam al-arabi litullabis sanati ar-rabi'ati fi ihdal madaris as-sanawiyah. Yuqamul mukhayyamu min 19 Ogos 2024 ila 21 Ogos 2024 fi qa'atil madrasah. Wa min ahammil anshitati fi hadzal mukhayyami hiya ilqa'u sya'ri wal masrahiyyatu wal hiwaru wal kalamul jama'i. Wa 'ala jami'il musyarikin an yadfa'u rusuman 15 ringgit lil musyarakati fi hadzal barnamaj ar-ra'i'. Wa limazidin minal ma'lumat yurjal ittisalu bisikratir jam'iyatil lughatil arabiyyah. Okey. Jadi kalau anda buat karangan macam ni dapatlah 9/10 insya-Allah ataupun 10/10. Okey?
Ada guru bahasa Arab di sini. Saya rasa soalan seperti ini pernah keluar dalam SPM. Cuma saya lupa tahun berapa. Ada guru-guru yang ingat? Soalan seperti ini pernah keluar dalam SPM. Ada yang ingat guru-guru? Tahun berapa SPM tersebut? Mungkin 2024 kalau saya tidak silap. Pada pendapat anda, 2024 kalau tak silap. Ya, pada pendapat anda, kalau keluar soalan begini dalam SPM, senangkah susah? Ma ra'yukum? Ma ra'yukum? Sa'bun. Kalau soalan macam ni, PT3 ada karangan macam ni. Bagi saya, kalau keluar soalan macam ni, senang sebenarnya. Sahlun. Sahlun. Sebab tengok, dia sudah bagi dalam bentuk ayat. Anda hanya tinggal tambah kata hubung, tambahkan fi'il. Ya? Yang susah tu, kalau yang jenis bagi gambar contohnya. Gambar. Kalau lah murid tu dia tidak tahu gambar tersebut, apa dia punya dalam bahasa Arab, dia checkmate lah. Ataupun contohlah kalau soalan lain. Soalan kedua, kalau soalan lain. Kalau yang dia buat kata minda, lepas tu dia letakkan perkataan saja. Kalau murid tidak faham perkataan tersebut apa maksudnya, dia pun checkmate lah. Dia tidak tahu macam mana mau ulas. Bagaimana mau tambah ayat. Jadi, fi ra'yi bin nisbati li, soalan seperti ini, mislu hadha soal, fi ra'yi hadha soalu sahlun. Okay? Okay, nakhtimu liqa'ana fi hadhihi al-layla. Wa qabla an akhtima al-bas, hal 'indakum su'al? Hal 'indakum su'al? Sa'ujibu qadra istita'ati. Hal 'indakum su'al? Syukran kasiran. La syukra 'ala al-wajib. Syukran kasiran, la syukra 'ala wajib. Antamanna an yakuna liqa'una fi hadhihi al-layla mufidan wa nafi'an lakum jami'an. Wa batariyatu hasubi takadu an tanfad. Bateri laptop pun rupa-rupanya nak habis sudah, tinggal 2%. Okey? Arakum fi liqa'in akhar. Jazakumullah khairan kasiran. Syukran lakum ala tafa'ulikum ala al-mutaba'ah ala al-musyarakah. Naltaqi fi liqa'in fi halaqa ukhra. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, siapa yang nak dapatkan buku? Habis sudah. Siapa yang mahu dapatkan buku, klik link pada bio ya. Saya ada menulis buku bahasa Arab, nota kemudian latihan. Boleh dapatkan dengan mengetik link pada bio. Mandat-andat beli buku ya. Dan siapa yang belum masuk grup Telegram, masuklah grup Telegram. Saya lebih aktif di sana. Berbanding TikTok ni. ID grup Telegram, lihat pada TikTok ini, di post yang dipinkan. Ada dia punya ID sana. Tulis di search anda akan temui grup tersebut. Okey? Habis bateri sudah. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.